Assalamualaikum guys. So aku nak unboxing parcel yang aku dapat dari Good Creators Academy Malaysia. Hari tu aku dapat top 50 dalam Malaysia, alhamdulillah. So ini dia punya ganjarannya. Okay, so first kita buka macam ni dalamnya. Dapat t-shirt. Okay, lawa, bagi aku lawa. Sebab warna dia kena dengan muka aku, warna biru. Dan logonya pun lawa kat situ, depan belakang. Aku try pakai. Lawa kan, handsome kan. So firstly kita dapat stiker yang comel, aku suka. And the second dapat deodorant. Kebetulan deodorant kat rumah aku dah habis. Boleh pakai ni. Dan dapat layard, boleh pakai juga. Nak kunci locker apa ke kan. Sangat berguna lah. Okay, next dapat perfume bau lelaki. Okay, aku suka. And then dapat deodorant lagi. Tapi ni version spray. Okay, aku suka juga. So itu saja yang ada dalam box ni. See you in next video.